Kerajaan mengambil serius tindakan pengenaan tarif timbal balik, reciprocal tariff. Oleh itu, kita mengambil kira kepentingan Amerika Syarikat sebagai destinasi ekspor dan sumber pelaburan terbesar. Kita berpendirian untuk meneruskan perbincangan secara pragmatik dan berteraskan kepentingan negara di samping mengekalkan hubungan baik dengan semua rakan dagang Malaysia. Jadi kita telah membuat keputusan yang alhamdulillah bermakna kerana tidak hanya bergantung kepada satu pasaran besar. Dalam beberapa tahun ini kita telah secara agresif membuka ruang perdagangan baru, menjelajah ke seluruh dunia, mencari rakan dagang baru, termasuk GCC, negara Teluk yang alhamdulillah akan hadir dalam persidangan akhir tahun ini dengan negara China, Jepun, Korea dan lain-lain, dan BRICS kerana kita dapat menembusi pasaran Mesir umpamanya, Brazil dan Afrika Selatan.